Dua desa boceng berlari sayang, mana nak sama, mana nak sama. Mak masuk ikut dunia perfilman tahun 51. Tahun 51 lulus uji bakat lah dan sebagainya. Lepas tu selama mak kontrak 5 tahun dengan Shaw Brothers. Lepas tu kita berhijrah ke Kuala Lumpur. Kita bekerja dengan Merdeka Film lah. Tapi mak itu jam freelance lah. Gitu. Kemudian mak bila perfilman Melayu, filem Melayu dah tak laku, jadi mak lebih banyak bergiat dekat radio RTM. Perfilman pada tahun itu, pada tahun 69, nampaknya bukan bertambah meriah, makin merundun. Pertama sekali waktu itu TV dah datang. Filem Korea, filem Jepun, jadi terlalu banyak perlawanan filem kita. Jadi mak pun niat di hati sendirilah, pergilah ke London ambil kursus perfilman atas belanja mara. Ke sana 2 tahun. 2 tahun ambil, bukan saja mak ambil bahagian pengarahan, skrip, editing, macam-macam lah. All memang kursus perfilman kan. Dan mak sendiri sudah ada production sendiri, RJ Film. RJ itu Rosnani Jamil lah, Hak Keluarga. Bila balik daripada London, mak menerbitkan filem mak pertama, Mawar Merah. Alhamdulillah dapat penghargaan dari peminat-peminat, macam-macam award lah mak dapat.